Cakap dulu kecek dulu. Mami nak kecek ni. Mu kecek dulu. Gapa mu nak kecek? Wayat mentah. Stiker-stikernya. Stiker-stikernya. Pergilah ambil guntingnya. Dia luntur tu warna dia. Dia... Apa kapit ni dah hijai. Ready 3, 2, 1. Baru betul. Okey guys, kembali lagi dalam segmen Unboxing bersama Mami. Bukan. Salah. Once again, welcome back to JFM channel. Cekik. Okey korang. So, kali ni kita akan buat unboxing Hot Wheels. Korang dah nampak kan yang besar tu kan? Korang kena tengok konten tu dulu tau. Wheels RM1,000. 50 cars. Gila, 50 kereta boleh muat dah. Ni baru betul. Barulah berbaloi dengan harga. Apa yang excited tu guys? Wow. Mana letak? Saya kena beli apartmen baru. Wow. So, Hot Wheels. So, kenapa mahal sangat? Itulah Hot Wheels sampai ke dunia. Sebab dia bagus. Wow. Okay, lepas tu baru korang tengok konten ni. Sebab ini adalah sambungan dia. So, Daddy tepi. Open apa? Duduklah, sit down first. Say hi. Say open, Mommy. Please, Mommy. Please, Mommy, open. I love you, Mommy. I love you, Daddy. I love you, Mommy and Daddy. Whoa! Ada 3, 2, 1. Tada! Okay guys, so benda ni harga dia sebelum kita tunjuk benda lain paling penting sekali harga, betul tak? Sebab harga paling penting. RM329.90. Basically 330 lah harga dia. Dia sangat lebar. Okay, korang ingat tak Hot Wheels yang kita buat? Cakap dulu kecek dulu. Mami nak kecek ni. Mu kecek dulu. Gapa mu nak kecek? Wayat mentah. Wait, ada shot. I love you. Sorry. Come, Mami. Okay. Siapa pula lah buat dia nangis? Tak, Mami nak explain. Yang hari tu kita punya tu 90 cm kan, tinggi dia kan. Kali ni lebar 91 cm. Tinggi tapi dia jadi lebar. Style ke tak? This is how it looks like. Rupa dia. Dan specialnya, ini adalah Color reveal. Kita kebetulan kalian mengikut warna suhu air. So, kita akan main air kat dalam ni. So, ada shot, ada water, Arias. Ada water dia. Belakang dia bahagian ni. Dia tunjuk yang benda ni boleh bergerak lah. Up and down macam hati kita. Wow, okay. hati kita ya. Ini terbuka macam tu. Ini color shifter. So, basically shot tu Makan. bike the car, kita tarik. Itulah naik air. I don't know macam mana. Let's see how it goes. Tapi saya rasa saya tahu. Dia masuk dalam ni, lepas tu minum-minum tu, lepas tu air tu jatuh kat dalam ni. Masuk dalam ni. Okay, so let's open. Okay, so dia punya kotak kali ni special. Tak perlu nak buka apa plastik apa ke. Dia tekan je kat sini. Ada tangan dia. Ada tangan dia kat sini. Kita tekan je. Sap. Okay, so ada lubang dah. So kita tinggal tarik sahaja. Dia ada dia punya garisan dah kat situ. Tit. Tu. One. Tada! So, saya tahu benda ni saya boleh pasang seorang-seorang tanpa bantuan suami saya sebab senang je Hot Wheels punya manual. Jap Daddy macam biasa. Stiker adalah sahabat kita. Yes, inilah dia Daddy punya kerja. Kita kena bawa keluar dulu dia punya ni macam biasa guys. By the way, saya baru lepas bekerja, saya baru lepas syuting. Wow. So, Daddy akan buat dahulu stiker-stikernya. Stiker-stikernya. Yang ni kan, dia lock. So, kena pakai gunting. Tapi gunting tak ada. Pergilah ambil guntingnya. Tak nak. Wow, what is that? Cuci kereta ke tu? Mami kena pergi gunting sekejap ya guys. Okay, bagi Mami masa dulu. Wow. Ni kepala dia guys. Nampak tak ni? Wow, ekor dia. Pandainya Rias. Oh, this is dia punya tail. Dia bagi ni kat saya. Tengok pandai dia. Okay, you sit here. You look Mami
Open shop. Mami kena baca buku dia dulu baru Mami tahu nak buat gano. Okay. Oh, dia punya ni. So, Mami sekarang ni kena tunggu buku daripada Daddy baru boleh start. Shower. Cantik lah korang dia punya ni. AB, okay. Oh, you want to open ke? Okay, ask Daddy. Daddy, open for me, please. Please. Diorang memang sama sweet, guys. Macam Sunway Lagoon tu aku rasa. Sebab dia main dengan air kan. Lepas tu dia macam ada shark. Style. Macam water park ni. Nak pasang dia pun dah rasa style dah. Macam biasalah, part ni korang kena tunggu sekejap. Sebab kita pasang ni takes time, guys. Nampak kan? Dia rasa main. Dia rasa memang macam tu. Tak habis lagi dia main dulu. Tangga. So, ni adalah slide dia. Wait, Mami nak pasang ni. Dekat mana ni nak pasang ni? You. Mami tak tahu ni. Dah semakin nampak rupa sharknya. Weh. Tak habis lagi lah. Saja je. Tibalah masa untuk gabungkan dua ini. Dia ada dia punya ni. Nak tunjuk korang macam dia ada lubang ni bersambung dengan lubang belah sini. So, dimasukkan je macam tu. So, yang ini adalah traffic light. Traffic light ya. Kita akan letak dekat belah depan ni. Traffic light. Lepas tu, dia punya ni. Style tu. Boleh tolak air masuk dalam. Zoom. Kena letak air dulu yang. Okay, so ni warna merah ni bermakna air. Panas. Hot water. Yeah. And then, I don't know macam mana. Mungkin this shark akan eat. Ataupun, rendam car punya tu. Ni, kita tolak macam ni. Ni tempat pegang. Tu change colour. And then, Dia akan berpusing dalam ni And then, mana? Dia drop mana? You sound, dia jump gitu. Dia buat dia laju. So, ada, kalau kita buka ni, dia akan jatuh sini. Sini. So, terus kau watch. Dia pergi sini pula. Sini, so, ni ada spring untuk kita tukar balik. Asyik balik. Boleh parking kereta kalau lama sangat tunggu orang tu shopping kan. Kat shopping mall kita. Opak tu. Betul? Angkat. So ini boleh macam ni tau. Kalau dah habis tu letak kat tingkat 2 lah. Kan betul tak? Dah siap mandi? Okey. Siap dah. Lepas tu bagi dia kat tingkat 2. Okey, lepas tu gitu. Nampak? Faham tak? Manually bawa lah. Okey, 1 tu. Hijau macam ni. Dia teka jadikan apa? Cuba korang teka. Adakah purple, biru, kuning, merah? We don't know. Let's see. So, kita akan masuk kat sini. Dia masuk sendiri, okey? Okay. Lepas tu, dah dapat ni, tolak lah kan? Dia makan. Ya. Dok. Okay, so hot temperature warna green. Taklah. Dia luntur tu warna dia. Dia... Warna green tu hilang. Macam mana ni? Boleh betul ke tak ni? Alamak. Kenapa keluar warna? Cahaya. Kenapa air dia... hijau. Yes, si jadi green colour. Air dia macam ni hijau. Alamak, panas sangat ke Mami punya ni? Habis tu letak air apa kalau bukan air panas? Baik, Mami. Oh my god! This goes wrong! What is this? Okay, yes, look. The shark eat the car. Okay. And then, ni, whoosh. Kau punya hati. Apa pula function ni? Tak ada function kan? Tak tahu. Ni untuk tolak ni je. Sekarang ni air ni bukan di bawah 1 darjah. Faham tak? Entahlah ambil ais pula. Dia warna orange. Wish. Maksudnya jadilah kan? Tapi still ada hijau. So which mean
Saya rasa kereta ni kereta defect kot. Tak bukan. Which mean air panas tu memang untuk hilangkan hijau tu. Rias dah sentuh dah. Ni look at your colour, your hand. Green. Oh no. Ambil tisu mami. Aku stres. Okey, masuk semula lah kat situ. Habiskan dia punya warna hijau. Kecoh lah. Panas dah jadi. Lepas tu mana nak habis? Tak panas dah. Biarlah kat dalam tu. Kita biar je. Wait, mami, basuh kapet ni dah hijau. Aduh dah, Tino. Lepas tu garam ni. Sabar nanti dia ambil. Nak ni, Syak ni nak pergi lagi. Ah, gini, okey. Tu dua. Segabutnya. Okey, kereta ni jadi. Saya harap orang Hot Wheels tengok video ni. Kenapa? Saya nak tahu betul ke tak apa kita buat ni. So after masuk warna air panas, dia akan jadi yellow. Altai. 3 ready guys. Wih. Blue. Kenapa kat situ dia macam tu lah sangkut? Semua mami. Tak tahu lah. Oh, dia tunggu kita kot kat situ. Dia tunggu giliran. Nampak tak dia berdiri kat situ? Okey, and then okey. Lepas tu, macam mana? Ni angkat. Saya tak faham. Okey. Ni dah penentuan dia. Daripada kuning. Ready 3, 2, 1. Baru Ah. betul. Aduh. Orange. Penat aku ni hijau ni. Scam betul lah. Tak tu memang skill dia lah. Bagi tahu lah. Saya bukan surprise. Saya terkejut. Ingat apa benda ni. Wow. Ais pun keluar sekali ni ha. So the green tu dia macam lumpur. And then kita cuci. Tak, lepas tu macam mana dapat balik warna hijau tu? Tak ada. Dah cakap first time. Yes. No more green colour. See? Oh. Orange. Okay, so dah basah ni pergilah kering. Pergi kering, nampak tak? Belah tepi ni dia. Ni brush tu. Lah, dia tak smooth lah. Tak, ni kena manual. Oh. Banyak tisu. Okay, and then. Siap. Parking. Wow. So basically that's the game untuk Shark Car Wash. And dia boleh bersambung. Macam mana nak bersambung tu? Nak bersambung dia dengan yang Hot Wheels Garage tu kena beli yang ni dulu. Nombor 4 ni. Kena beli yang ni dulu. Kalau tak, kita tak boleh nak sambungkan dua ni. So, kita punya aim adalah untuk beli ni dan gabungkan dua ni. Itu aim kita, okay? Alright. So, saya rasa yang ni mungkin murah je sebab kecil. So, kita akan buat unboxing ni. Beli. Tak kena carilah nak beli kat mana tak tahu. Esok kita Esok terus Oh, jadi orang Hot Wheels ke sekarang ni? Okay guys, so itu saja kata kita untuk kali ni. Aduh, hai. Apa kata kita cuba sambung? Mana? Boleh lah kalau nak cuba. Tak tahu jadi ke tak. Kita cuba untuk mencantumkan Hot Wheels Ultimate Garage dengan Shark Car Wash. Adakah akan tercantum? Kita tengok dahulu lubang-lubangnya. Boleh ke dia macam tak je? Mana laluan? Kejap mami apa? Rias tu. Bismillah, semoga boleh. Wow! Like seriously tadi? Oh, tapi tak ada laluan pun kat situ yang tu. Manual gitu. Wow, so this is baru 2 aku dah rasa gempak gila dah. Korang mainkan baru 2 aku dah rasa gempak, tapi sumpah benda ni kena bawa keluar. Ni bukan ni. Sumpah aku rasa macam gempak gila sebab aku ada benda yang besar macam ni. Bayangkan weh, 2 ni weh. Sorry dah over pula. Weh, tapi super style. Korang bayangkan kalau aku beli semua collection dia mesti penuh satu rumah ni macam gempak gila. Doh. Hoi. Saya officially Hot Wheels mom. Siapa nak tengok saya buat konten? Saya jadi role play macam budak. Hai, jom kita lawan. Lawan woof tuf. Alah, wakala. Sayang. Okay guys, so itu sahaja konten kita untuk kali ni. Hope you guys enjoy game kita. Kalau korang enjoy konten macam ni, korang bagi tahu saya sebab saya enjoy gila. So, kalau korang enjoy baru saya akan beli banyak lagi. Kalau korang tak enjoy, saya akan beli juga, cuma mungkin tak buat konten. Tapi kalau korang enjoy, saya buat konten untuk korang. Sebab memang best gila. Kalau enjoy sebab Itulah. saya bahagia. Memang saya bahagia. Saya rasa macam inilah dunia saya yang sebenar.
Thank you so much semua yang support kita punya konten. Jangan lupa tekan button like, comment, share, subscribe. Yang paling penting komen. Saya nak tengok korang punya pendapat macam mana apa semua. Okay? Thank you so much guys. See you next content. Bye bye. Ciki-ciki. Guys, rupanya ada jalan kat tengah ni. Dia duduk kat sini tadi tak nampak. Mami pun tak perasan. So dia akan jadi lagi smooth lah, nampak? Tak adalah kita tunggu kat situ. Dia parking situ. And then kita angkat lah tali ekor shark ni. Baru dah masuk dalam air tu. Lepas tu bila kita angkat platform tu, dia jadi macam tu. Betul. Konten dah habis, baru saya perasan mic saya tak on. So korang dengar voice saya tu daripada audio daripada mami punya mic. Aduh. Jadi sorry atas kesilapan saya yang tu. Saya minta maaf sangat.